Masjid Lama Kampung Pancang Bendera atau lebih dikenali sebagai Masjid Jin ini dipercayai merupakan antara masjid tertua di negeri Selangor yang terletak di Mukim Pancang Bendera daerah Sungai Besar. Masjid ini telah dibina sekitar tahun 1905, iaitu telah berusia lebih daripada 100 tahun lamanya. Nama masjid ini diambil sempena nama kampung di mana masjid ini terletak, iaitu Kampung Pancang Bendera. Nama Pancang Bendera ini diambil sempena peristiwa penemuan sebuah bendera besar, iaitu tempayan bekas menyimpan harta di dasar laut, yang kemudiannya dipancang kayu oleh penduduk kampung sebagai tanda untuk memudahkan orang ramai datang bagi membawanya ke dasar. Menurut Perpustakaan Wakaf 2017, masjid ini telah diasaskan oleh Tuan Haji Muhammad bin Haji Syafi'i, menantu kepada penghulu Haji Talib, yang lebih dikenali sebagai Haji Taib Keramat, iaitu orang pertama yang datang dan membuka kampung ini selepas Perang Selangor. Beliau yang merupakan penghulu kampung pada waktu itu memohon perkenan daripada Sultan Aladdin, Sulaiman Shah serta penduduk kampung untuk mendirikan masjid ini di atas tanahnya seluas 0,5 ekar yang diwakafkan. Tukang yang bertanggung jawab terhadap pembinaan masjid ini ialah Abdul Hamid, atau dikenali sebagai Hamid Tukang, yang berasal dari kampung Sungai Keli, Sabak Bernam, dan dibantu oleh Bilal Hashim dan Haji Muhammad Jawa, di samping bantuan daripada beberapa penduduk berbangsa Cina yang dikenali sebagai Anggan. Masjid ini asalnya dibina dengan menggunakan batang pokok pisang sebagai lantai dan dinding, manakala daun rumbia sebagai atap. Hasil daripada usaha penduduk kampung dan masyarakat setempat, masjid ini telah dibina semula pada tahun 1979 bagi menggantikan bangunan asal yang telah uzur dan musnah. Masjid ini diubah suai dengan menggunakan kayu sepenuhnya dan beratapkan zinc dengan menampilkan reka bentuk gabungan bumbung bertingkat dan bumbung limas yang dikenali sebagai bumbung limas bungkus, yang menambahkan lagi keindahan masjid ini. Bumbung masjid ini juga turut dilengkapi dengan ukiran cucur atap dan tunjuk langit, manakala dinding dan tingkapnya dihiasi dengan ukiran tebuk timbus bermotif tradisi Melayu, seperti sulur kacang dan pola bujang. Pandangan dalam ruang mihrab masjid pula dilengkapi sisip angin yang berfungsi sebagai rongga-rongga udara untuk menyejukkan bahagian dalam masjid dengan hiasan pola bujang dan kerawang geometri. Misteri Masjid Jin Masjid Lama Kampung Bendera ini juga ada menyimpan misteri tersendiri, kerana bukan setakat dikunjungi oleh penduduk setempat, malah dipercayai turut diimarahkan sebagai makhluk lain. Berikutan pelbagai perkara aneh yang berlaku di masjid ini. Penduduk setempat menggelarkannya sebagai Masjid Jin. Menurut Haji Yaakob bin Kamarudin dalam temu bualnya selaku pengerusi jawatan kuasa Masjid Lama Pancang Bendera, gelaran Masjid Jin bermula apabila penduduk mendakwa ketika awal pembukaannya, kawasan itu sentiasa kelihatan terang pada waktu malam, seolah-olah ada orang yang sedang menggunakannya. Alunan zikir dan bacaan Al-Quran juga dikatakan sering kedengaran pada waktu malam dan subuh, walaupun tiada penduduk kampung yang berada di masjid berkenaan. Peristiwa jemaah yang tertidur dalam masjid, khususnya di hadapan mimbar, diangkat atau dialihkan ke tempat lain didakwa perkara biasa berlaku di masjid ini. Malah ada penduduk mendakwa pernah bertembung makhluk gaib yang dipercayai jin ketika menunaikan ibadat di situ. Beberapa orang
penduduk setempat yang menunaikan solat di masjid ini juga mengatakan bahawa mereka merasai sensasi berjemaah dengan jin, walaupun pada zahirnya tiada jemaah yang ramai bersama mereka ketika itu. Selain pengalaman serta kejadian mistik yang berlaku di masjid jin ini, terdapat sebuah kolam yang digali di hadapan serambi masjid sebagai kemudahan jemaah mengambil wudhu. Kolam ini dikatakan tidak pernah kering, walaupun sudah berusia lebih 100 tahun. Kolam ini telah digunakan sebagai sumber air oleh penduduk kampung sejak masjid ini dibuka, terutamanya pada musim kemarau. Walau bagaimanapun, kolam ini tidak lagi digunakan semenjak masjid ini disalurkan dengan kemudahan bekalan air pipe. Kesimpulannya, masjid jin ini adalah satu-satunya masjid lama yang dikesan masih mengekalkan ciri-ciri tradisi rumah Melayu dengan bahagian lantai tinggi daripada permukaan tanah dengan sokongan tiang dan pelapik batu. Binaan dinding yang tidak menggunakan sebarang paku ini menjadi keunikan asli bangunan masjid ini. Ciri-ciri lain yang masih kekal termasuklah binaan mimbar yang sehingga kini masih berada dalam keadaan baik. Pada tahun 2005, masjid ini dibaik pulih sepenuhnya oleh Jabatan Muzium Malaysia dengan mengekalkan ciri-ciri asal masjid tersebut. Pihak Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor, PADAT, juga telah mengambil inisiatif untuk mendokumentasikan masjid ini di negeri Selangor, khasnya dalam memartabatkan segala hal berkaitan warisan tersebut, sekaligus dapat menyelamatkan warisan bangsa dan agama yang masih wujud di negeri Selangor. Alang 2021. Komponen-komponen masjid seperti mimbar, mihrab, ruang solat, tempat wuduk, menara azan, beduk, kertuk, hinggalah kepada seni taman dan lanskap adalah evolusi peninggalan sejarah dan budaya orang Islam yang tulen, unik dan warisan yang agung yang perlu dijaga dan dipelihara. Hari ini masjid ini tidak lagi digunakan untuk sembahyang Jumaat kerana masjid baru telah dibina yang terletaknya di jalan utama kampung ini. Walaupun begitu, masjid lama ini masih digunakan oleh orang kampung, terutamanya dalam menunaikan sembahyang waktu. Nama saya Haji Yaakob bin Kamarudin. Kampung ni namanya Kampung Pancang Berdena. Berdena tu salah satu harta karun yang diorang jumpa daripada dasar laut. Diorang naik bot sampan konon, bukan bot tu, kalau bot besar kan, dia tak tenggelam. Tariklah macam sauh kapal tu, tarik macam rantai kapal tu, tenggelam pula tu sampan tu. Jadi diorang taruh pancang untuk besoknya datang nak ambil. Nanti besoknya datang, benda tu dah hilang. Tu asal-usul nama dia lah, Kampung Pancang Pancang Berdena. Macam mana dia boleh dapat nama Masjid Jin? Itu peninggalan orang yang kita jumpa lah. Sini perkampungan orang tak berapa ramai, semua banyak keluar kan. Saya sendiri pun keluar. Tahun 72 saya dah keluar daripada kampung ni. Tapi mungkin diarahkan kemari ke jaga masjid ni pasal tak ada orang kan. Dulu masa saya kemari tu, pengurusi dia Cikgu Samsul Kamang. Mula-mula saya pergi dekat rumah kan. Ada satu surau tu Jalan Busara. Saya pergi situ. Saya kalau pergi surau ke mana ke, kalau maghrib sampai isyak baru balik. Tapi bila tak ada pengajian, sunyi lah kan. Seminggu sekali aja masa tu pengajian dia. Hari Rabu malam Khamis. Lepas tu bila maghrib aja orang dah tak ada. Habis maghrib dia orang balik kan. Kalau tak ada pengajian, isyak nunggu. Saya duduk campur orang. 2 bulan juga lama kat saya kat sana. Lepas tu saya lari kat Masjid Muhammadiyah. Bendahari tu jumpa saya.
Dia tanya saya asal mana, duduk kat mana. Ada kata kalau macam tu kata kat surau Pacang Perdana tu ada kosong. Acik boleh duduk sana lah kata. Saya pun lari kemari. Lari kemari tu yang jumpa dengan Rosi sini tu. Cikgu Samsul tu bantulah dia sini. Saya pun duduklah sini. Masa tu 2014. Pengalaman saya kat sini 2014 tu sembahyang Isyak. Daripada Maghrib Isyak tu 2 orang aja. Masa itu Cikgu Samsul tak ada. Ada lagi seorang kan. Jadi saya malam tu jadilah imam sembahyang Isyak. Berdua je lah. Habis dia Fatihah mengaminkan satu masjidnya. Punya ramai. Naiklah ni. Tu Roma tu sampai sini tekuk-tekuk semua rasa berduri. Kalau setengah orang cabut lari. Kalau ada tak kisah-kisah lain yang misteri lah? Itu yang cerita yang dalam variasi tu 2004 tu. Itu dia berdua kat tu. Sebelum saya tu dia berdua kat tu, tak ramai. Cikgu Idris, geng dia Cikgu Jamil. Dia datang subuh sini sampai kat simpang tu dia dengar masjid ni orang berzikir, lampu terang benderang, terpasang apa semua kan. Jadi dia panggil lah kawan dia tu Cikgu Jamil. Patah balik berdua orang. Sampai sini gelap balik macam biasa. Kisah yang terbaru ni. Itu bulan puasa yang baru ni. 27 Ramadan. 2 orang perempuan adik-beradik daripada Lembah Beringin. Dia kata macam dia dipanggil datang sini. Dia nak bertarawih dekat sini. Parking kat sini. Masa kita orang tarawih tu adalah 12 orang kan. Dia sampai sini kata dia mungkin lewat kan. Orang dah mula tarawih lah. Jadi dia tak dapat lah ikut. Tapi dia nak naik juga. Nak naik atas tu. Dia kata penuhnya masjid ni kata. Ramai jemaahnya. Ramai jemaah. Tapi yang ke belakang tu banyak yang di bawah putih kan. Makhluk tu. Ramai sampai ke pintu tu. Jadi dia tak dapat nak masuk. Dia tengok perempuan pun tak nampak. Tapi perempuan kan ada tirai kan. Memang tak nampak. Dia rasa banyak nampak yang tu. Nak masuk pun tak boleh. Dia turun balik. Tidur dalam kereta. Habis sembahyang tarawih, makhluk tu pun turun. Mengintai dia dalam kereta. Dia pun perasan lah. Dia pun perasan lah. Yang kita orang tak perasan lah kan. Dia pun buka pintu. Saya cakap dengan menantu dia. Panggil lah dia orang ajak. Ni kita orang buka meja sini. Mori kan. Buka meja. Minum lah. Sambil tu dia bercerita. Dia kata ramainya makhluk tu. Yang budak, yang adik dia tu boleh nampak. Yang kakak dia boleh bercerita. Itu yang terbaru. Kalau setakat yang datang-datang tu lama pengalaman saya kan. Dia setiap waktu dia ada. Sebenarnya kadang kita duduk borak macam ni pun dia ada. Orang yang Pulau Selangor tu pun gitu juga. Dia datang tu dia boleh berjumpa orang tu, dia boleh tutur dengan orang tu. Lepas tu dia ambil gambar dengan saya, perempuan dia ambil gambar. Dengan ambil gambar macam tu, saya tengok lah. Saya tanya lah kan. Ada ke sebelah ni? Acik nampak ke kata. Acik tak nampak tapi rasa macam ada. Dia cakap solat subuh. Memang ramai naik. Masjid ni tiap waktu hidup lah. Cuma jemaah tak ramai. Jemaah tak ramai. Kadang kita tengah sembahyang bunyi tapak kaki jalan. Kadang macam maghrib semalam. Maghrib semalam. Budak-budak naik. Ada juga budak-budak. Tapi tak ada orang. Saya kadang dengan ustaz yang selalu jadi imam tarawih tu. Kita panggil dia. Kadang-kadang petang dia datang. Ini asar. Lepas tu dia bunyi kereta masuk kan. Tapi tak ada kereta. Tengok habis sembahyang asar kereta tak ada. Bunyi keluar pun tak ada. Itu yang ustaz itu perempuan dia orang Batu 38. Raya bulan puasa tahun lepas lah dia datang sini. Kebetulan sebelum puasa tu kapet baru
Mana kapet ni baru masuk 2 tahun ni. Oh. Baru ni pasang. Salurkan pada jabatan agama. Lepas tu dia minta pusat zakat yang bayar. Oh, ada dia punya siap ke? Saya dengan orang ubah saya. Oh, wajib dengan orang rumah lah. Yang ni masa ni garage ni derma daripada geng motor besar. Sebelum tu tak ada apa benda pun sini tak meja je lapang. Bau itu mozek ni pun bau kat ni. Tapi perempuan gaya kat sini banyak yang murah hati. Cakap aja nak wakaf, dia orang ngulung. Ada satu datin sini duduk sini. Dia pun banyak ngulung. Macam bila pi bilai rumah belakang tu yang support. Yang jemaah yang datang tu pun bawa juga kuih macam-macam. Kadang-kadang sampai 40 orang berada. Ramai. Perempuan. Kalau hari Selasa, setiap hari Selasa. Kalau hari Rabu tu 2 minggu sekali. Tapi minggu depan ni tak ada lah hari raya kan. Hari raya. Tapi macam hari raya ni masjid ni ada juga digunakan. Hari raya sembahyang raya tu. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami sebagai tanda sokongan anda agar kami dapat terus menghasilkan lebih banyak kandungan yang bermanfaat. Ada cadangan untuk video seterusnya? Tulis di ruangan komen di bawah.